Adakah kali ini Cristiano Ronaldo mampu untuk mencipta sejarah paling agung dan menjulang trofi World Cup dalam penampilan ke-6-nya pada tahun ini? Jom kita bincang pasal skuad Selecao das Coenas, pasukan gegasi yang kini menduduki ranking kelima dunia. Di bawah kendalian Roberto Martinez, Portugal melepasi pusingan kelayakan dengan rekod yang cukup cemerlang. Taktikal Martinez kali ini sangat fleksibel. Mereka boleh bermain dengan formasi klasik 4-3-3 ataupun bertukar ke sistem 3 at the back untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemain tengah yang lebih kreatif. Kelebihan utama mereka adalah untuk menguasai bola dan juga mempunyai penguasaan bola yang dominan dan kepelbagaian pilihan pemain berkualiti tinggi di setiap posisi. Untuk pemain tumpuan, sudah pastilah tumpuan utama terarah kepada kapten ikonik mereka iaitu Cristiano Ronaldo yang sentiasa bersedia untuk mengontuai jentera serangan. Seterusnya, Bruno Fernandes yang bertindak sebagai arkitek kreatif utama di tengah padang, serta kelajuan Rafael Leao di bahagian sayap kiri yang sentiasa bersedia untuk mengucar-kacirkan pertahanan lawan. Diundi dalam kumpulan K bersama dengan pasukan Colombia, Uzbekistan dan juga Republik Demokratik Kongo, Portugal diramal tiada masalah besar untuk mara sebagai juara kumpulan. Dengan lambakan pemain bertaraf bintang, sasaran sekurang-kurangnya layak ke separuh akhir adalah sangat realistik. Cuma persoalannya, mampukah Martinez mengelak daripada melakukan kesilapan taktikal apabila berdepan dengan pasukan gegasi nanti? Adakah korang rasa gadingan Bruno Fernandes dan juga Ronaldo kali ini boleh bawa pulang trofi World Cup pertama untuk pasukan Portugal? Jom kongsikan pandangan korang di ruangan komen di bawah.